Okey, saya takbir. Allahu Akbar. Tu akak mula tangan. Lama sikit. Allah. Jangan buat turun lagi. Tengok. Betul tak? Tak betul. Sunat tak betul. Tak tepat Baik, letak ibu jari bersama dengan telinga bawah. Apa mahal-mahal telinga ibu jari? Gini. Wilah. Gitu. Sini. Bersamaan. Renggang sikit. Perut jari ngadap depan. Gini. Gini condong. Gitu. Tegak sikit. Gitu. Baik, tu cara dia. Baik, sami Allah liman hamidah pun gitu juga dah. Baik, rokok. Allahu Akbar. Baik, mata tengok kat mana? Tengok tempat sujud. Baik, cuba tengok kaki dia tu, mengikut kaedah yang sempurna dari segi hai'ah. Tepat tak dengan sunnah? Tak tepat. Sejekar je kalau boleh. Cuba buat sejekar. Lagi. Baik, buat sejekar. Cuba tengok anak jari dia, boleh terima tak? Semua menghadap kiblat atau tidak? Sebab mungkin dia dah leh. Tewing, dia tak leh tewing. Lagi, dua-dua seterik belaka. Nak rakyat sempurna, seterik belaka dua-dua. Baik, cuba tewing, kuat kaki piguing. Kaki piguing. Ramai orang duduk piguing. Cuba buat balik dia. Acik. Kaki buat kaki piguing. Hak salah. Piguing, dua belah gitu. Lagi. Bangun. Cuba jalan kaki gitu tengok. Comel tak? Jadi piguing. Okey, baik okey, satu. Rokok balik, tengok kat sujud. Baik, sami Allahu liman hamidah. Tangan sama dengan tadi. Tu lebih tu. Bucu telinga ni. Gitu. Jangan lebih. Baik. Turun sujud. Jatuh Tak lagi. Allahu Akbar. Turun sujud. Tengok. Hak mana turun dulu. Bagus. Ulang balik turun sujud. Bangun balik. Nak tengok yang betul. Bangun balik. Baik. Turun sujud. Allahu Akbar. Okey. Tak tepat. Bangun balik. Turun sujud. Tangan di atas kedua lutut bagi yang berkuasa. Berkuasa tak ni? Kuasa Okey. Tekan tangan atas kedua lutut. Turun. Pegang tangan turun lutut. Turun. Atur lutut dulu. Atur tangan dulu. Atur lutut dulu baru tangan. Boleh tak? Bangun balik. Atur lutut dulu sunat. Atur lutut dulu. Tok tangan atas. Atur lutut. Baru tangan. Baru dahi. Lipat anak jari kaki. Lipat anak jari kaki. Tu lipat jari kaki tu. Acik tengok. Lipat tak? Okey. Jangan lagi dengar pengaruh ni. Subhanallah. Dengar.